Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Alika Sarah dari kelas 3 aktif. Hari ini saya akan menceritakan bab 7 iaitu penentangan masyarakat tempatan. 7.3 Penentangan masyarakat tempatan terhadap kuasa barat. Pengenalan masyarakat tempatan bangkit menentang British menggunakan pelbagai jenis strategi. Kebangkitan ini mempunyai kekuatan dan kelemahan. Pada peringkat awalnya menunjuk kejayaan sebelum British bertindak balas dengan agresif menghapuskan penentangan masyarakat tempatan. Terdapat 4 kekuatan penentangan masyarakat tempatan. Pertama, muafakat. Kedua, kubu pertahanan. Ketiga, persenjataan. Keempat, perundangan. Muafakat. Datuk Maharaja Lela. Pada 16 Oktober 1874, pakatan sulit untuk menghapuskan JWW Bridge diadakan antara Sultan Abdullah, Ngah Ibrahim, Datuk Maharaja Lela, Datuk Sagor dan pembesar Melayu lain. Pada 21 Julai 1875, satu mesyuarat diadakan di Durian Sebatang. Para hadirin berjabat tangan dan mengangkat sumpah tidak akan memungkiri keputusan yang dicapai. Pada 5 September 1875, mesyuarat diadakan di rumah Datuk Sagor. Mereka bersumpah meminum air keris akan merahsiakan pakatan sulit. Pada 12 September 1875, mesyuarat khas diadakan di Istana Sultan Ismail di Belanda pada waktu malam. Setelah mengadakan 7 kali mesyuarat, akhirnya mereka berjaya membunuh JWW Bridge di Pasir Salak. Sharif Masahu berjaya menyerang Kanawit dengan bantuan Datuk Patigong Abdul Ghaffur. 2 orang pegawai British dibunuh oleh pakatan tersebut. Brooke tidak dapat membuktikan beliau terlibat dalam pakatan tersebut. Kubu pertahanan Yam Tuan Antah. Pada peringkat awal penentangan, serangan British berjaya dipatahkan kerana kekuatan kubu Dubaroy dan kubu Bukit Putus. Kedua-dua kubu semula jadi tersebut terlalu ampuh untuk ditebusi oleh British kerana terletak di atas bukit yang tinggi. Terdapat bahagian ranjau dan pokok tumbang di bahagian hadapan. Kawasan kubu tersebut berbukit bakau dan dikelilingi oleh hutan tebal. Rentap serangan keluarga pada tahun 1857 dan 1858 berjaya dipatahkan sebab keutuhan kubu Bukit Sadok. Kubu Bukit Sadok terletak di kawasan curam dan perbukitan yang tinggi, dikelilingi oleh hutan rimba dan bukit batu kapur. Terdapat halangan kayu belian yang setebal 2 kaki yang tidak boleh ditebusi oleh peluru. Meriam, bujang timpang berang yang diperbuat daripada besi juga digunakan oleh Rentap. Mat Sator. Kubu Mat Sator yang dikenali sebagai Kota Mat Sator terletak di Kampung Kebaya Lama. Tambunan yang terletak berdekatan dengan Kota Mat Saleh di Tibabar. Kedudukan strategik kerana terletak di tebing Sungai Sunsuron yang membekalkan sumber air. Kota ini menjadi pusat tinjauan kegiatan British. Persenjataan. Dor Said memperoleh bantuan angkatan tentera dari Rimbau dan wilayah yang menjadi jiran Nanning. Angkatan tersebut menggunakan senapang jenis flintlock dan Snider rifles ketika membuat serangan hendap terhadap tentera British. Meriam kecil, Lela Rentaka yang mudah dibawa ke medan pertempuran juga digunakan. Perundangan. Haji Abdul Rahman Limbong memohon lesen pliader untuk membela para petani Terengganu di mahkamah dengan menggunakan hujah agama, menyatakan bahawa tanah yang dikerjakan oleh mereka ialah tanah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Rakyat bebas mengerjakannya tanpa perlu membayar cukai. Beliau berhujah sistem percukaian yang diperkenalkan oleh British adalah berlawanan dengan hukum syarak. Beliau menuntut hal yang mengerjakan tanah harus mengikut hukum agama Islam melalui perbicaraan tersebut. Di sebalik kekuatan penentangan masyarakat tempatan, terdapat 4 kelemahan penentangan masyarakat tempatan iaitu persenjataan bersenjata, ancaman perundangan barat, gagal mentafsir perjanjian dan tipu muslihat. Penentangan bersenjata. Yam Tuan Antah pejuang terbilang. Meriam yang besar digunakan oleh British untuk menghancurkan kubu pertahanan Yam Tuan Antah. Yam Tuan Antah juga kehabisan peluru dan kekurangan ubat bedil. Paroi dan Bukit Putus berjaya ditawan oleh British. Yam Tuan Antah berundur ke Johor. Rentap Wira Bukit Sadok. Rentap berjaya ditewaskan oleh Brooke dalam serangan ketiga 1861. Brooke menggunakan meriam lembaga, Bukit Sadok dan angkatan tentera yang lebih besar. Bukit Sadok berjaya ditawan oleh Brooke. Rentap berundur ke Entabay. Ancaman perundangan barat. Haji Abdul Rahman Limbong, pejuang masyarakat Tani Terengganu. Kebangkitan tahun 1922, peraturan baharu bahawa membersihkan tanah tanpa mengambil pas kebenaran ditentang oleh petani di Kuala Terengganu.
Kebangkitan tahun 1925, seramai 300 hingga 500 orang petani berkumpul di Kuala Terengganu. Mereka membersihkan 200 ekar tanah milik Tengku Nik Maimunah dan 400 ekar tanah kerajaan tanpa pas kebenaran. Kebangkitan tahun 1928, kebangkitan tani berlaku di Merang, Kuala Telemong dan Kuala Berang. Perangan terhadap British diisytiharkan dengan menduduki balai polis, bangunan kerajaan dan mengibarkan bendera merah di Kuala Berang. Beliau dibicarakan di Kuala Terengganu dan dijatuhkan hukuman buang negeri ke Makkah atas kesalahan mahasud. Gagal mentafsir perjanjian. Datuk Maharaja Lela, pahlawan Melayu. Tindakan Sultan dan Pembesar Perak untuk mencabar perjanjian Pangkor menemui kegagalan. Sokongan British diperlukan dalam usaha membatalkan perjanjian tersebut. Pembesar Melayu tidak diberikan masa yang cukup untuk meneliti perjanjian Pangkor. Tipu muslihat. Tok Janggut, pejuang jihad. Sultan Muhammad IV Kelantan didesak oleh British supaya mengisytiharkan perjuangan Tok Janggut dan pengikutnya sebagai pendeharkaan terhadap Sultan Kelantan. Muslihat British berjaya menakutkan rakyat supaya tidak menyokong atau menyertai perjuangan Tok Janggut. Mat Saleh, pahlawan Sabah. Tipu muslihat digunakan oleh SBUB untuk melemahkan perjuangan Mat Saleh. Dalam rundingan perdamaian Mengkatal 1898, Mat Saleh dibenarkan mentadbir daerah Tambunan. Pada tahun 1899, pentadbiran Tambunan diambil alih oleh SBUB. 6 kegagalan penentangan masyarakat tempatan, iaitu penentangan bersifat setempat, tidak meluas ke seluruh negeri, sokongan tidak menyeluruh, kurangnya sokongan daripada pihak istana. Kelemahan teknologi. Senjata British lebih canggih berbanding dengan senjata masyarakat tempatan. Kelemahan strategi. Strategi British untuk mengatasi kebangkitan masyarakat tempatan seperti kekuatan tentera, senjata moden, memecah belahkan pakatan, menggunakan istana dan tipu daya. British berpakat dengan Belanda. Kedua-dua pihak bekerjasama untuk memadamkan kebangkitan masyarakat tempatan. Faktor istana. British menggunakan istana untuk memadamkan kebangkitan masyarakat tempatan. Berakhirlah pembentangan saya untuk bab 7 iaitu penentangan masyarakat tempatan. Oleh itu, marilah kita sama-sama mempelajari sejarah dan sayangi sejarah supaya kita lebih menghargai perjuangan tokoh-tokoh wira negara kita. Sayangi sejarah!